Yo, what's up guys? Hari ni aku akan main event La Liga. First time aku main. Sekejap aku nak habiskan match ni sekejap. Okay. So hari ni aku nak kumpul tag sampai dapat. Setelah aku akan draft sampai dapat player. So kita kumpul dulu tag. Ini dribble pakai Semenyo. Woi. Dari Livramento tu bukan defender tu, Liverpool lah. Ish. Ulang balik. Oops. Ulang balik, aku tak puas hati. Aku dah pakai Rainbow Flick ni. Waduh, kasarnya. Tak boleh ni. Alah. 2 bintang tak apalah. Asalkan jangan 1 bintang. Beli tag. Boleh. Buat apa? Okay. So, jom kita. Apa ni WhatsApp? Ini nak skip macam mana ni? Saya nak dapat ni. Ada suffer progression of previous reward. Oh. Tak apa, aku nak kumpul star dulu. Tak apa santai. Aku nak ulang balik yang ni. Aku nak dribble. Bundesliga pula. Dia tengah laju. Ya Allah. Alah. Aku tu pergi kat tempat luar. Lagi sekali aku tak puas hati. Yes. Dapat tag La Liga. Mantap. Yes, dapat jam 3,000. Boleh draft. Jom kita pergi draft.
Dapat. Ush. Morocco left wing. Real Betis. Siapa? Ezazioli siapa ni? Tak. Apalah. Buang je lah Ezazioli ni. Okay. Sambung sekejap. Dan kita La Liga. Lepas ni Serie A event ya, Serie A. Mana Serie A? La Liga. 1-3 aku ada. Oh ada. 2. Okay, jom. Ush, ada Lamine Yamal. Alamak, Alex Febas apa? Allah. La Liga. 1-3. 1-3. Okay. Oh, La Liga aku tak ada. Saya nak dapat tag La Liga. Oh, aku tahu macam mana. My match ni. Tuan biasa tag je. Okay, main je. Kai. Kai je main. Lawan 110. Okay. Alah. Semana aku boleh kalah macam tu. Gol. 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 Kita buat chip. Gol. Alah. Kira ke tak tu? Kena tiang, lepas tu rebound. Okay, chip. Baik. Alah. Tak gol. Okay, kita cuba chip. Gol. Gol apakah itu? Gol pakai dada. Joao Neves. Joao Neves masuk World Cup untuk Portugal kan tahun ni. Harap-harap dia buat kerja bagus ya. Nanti mungkin aku akan buat video World Cup. Ush, naik rank. Aku nak dapat tag je lah dapat rank. Aku dapat apa ni? Alah, SP je. Please lah dapat tag La Liga. Mantap. Biasanya baik dapat tag je kalau main kalau main Division Rivals ni. Kadang-kadang je dapat tu overall. Banyak biasanya league je. League. Kalau lemah dapat play sama Alex Fabas. Push, dapat apa ni? Wih, mantap. Dapat 2 FC draft. Mantap. Mantap sikit lagi nak dapat Utots. Okay, kita tengok. Please lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Greece. Striker. Benfica. Bukan Benfica, tak tahu. Satu nak Pavlidis. Wow. Weh.
Serius lah. Alah, tapi semua aku punya tu hebat-hebat. Dah, kita buang close lepas tu boleh jual tak? Apa pasal close tak boleh jual weh? Apa pasal close tak boleh jual? Riliskan dulu. Dah, aku nak beli left back sekarang ni. Duit aku dah cukup. Nak beli left back. Right back timba aku dah ada. Left back aku nak. Please lah, left back. Left back. Aku kena target dapat Grimaldo lah. Nak watch. Apa yang kita boleh buat dengan Pavlidis? Kita jual boleh? Tak ada function dia. Jual je lah. Aku yang dapat play bagus tadi. Naik. Oh, mantap. Dah boleh beli Grimaldo dulu. Grimaldo. Mantap. Boleh naik. Grimaldo mana ada? Boleh beli Cherky. Yes. Nak sign Alejandro Grimaldo. Cantik juga Alejandro Grimaldo. Please lah naik overall 120. Please lah. Wow. Naik overall. Mantap. 120. Rank up jap. Rank up. 120. Mantap. Terima kasih ya Allah. Macam lebih je aku ni. Kita rank up semua. Kat belakang ni dia 120. Okay. Mantap. Overpower weh. Aku. Entahlah. Okay, sambung grinding La Liga. Ni aku dah. Semua aku dah. Saya nak dapat match seterusnya. Oh, tunggu. Kalau macam tu, kita buat draft sikit. 12. Oh, ada lagi. Okay, sambung main VS Attack. Dah overpower dah weh. Alejandro Grimaldo aku. Bukan Grimaldo, tah. Nama orang ni Neverland. Lepas tu dia pakai apa benda Rosiki. Hero Rosiki. Padahal lama weh dah. 103 lemah. Dulu je kuat. Their chance, my chance. Keeper aku nak ubah lah. Aku tak nak ubah tapi tak tahulah. Donnarumma, Romadona. Roberto Carlos. Anthony Semenyo. Gol. Semenyo. Gol. Weh, dia asyik lost position dia. Apa tu musuh aku ni? Oh, baru dia gol. So, maksudnya tah aku dah overpower lah kan? Mesti develop ni. Best. Alah. Aku cakap lebih. Dah nak kalah dah. Tak nak kalah. No, alamak. Alah. Alamak. Tak boleh ni. Tak boleh. Aku tak boleh biarkan. Serius lah bro. Keeper aku problem ni.
Ramirez aku pun. Okay. Mantap free kick. Okay. Alah. Aku memerlukan Roberto Carlos. Gol. Nanti aku nak beli Roberto lah. Gol. Please lah come back. Aku nak come back. Yes. Lah. Aku terlepas belakang. Shoot je lah kuat-kuat pun. Okay, relax. Kalah, aku tahu aku kalah. Tapi kena relax. Aku tak nak main versatile, aku nak main head to head. Okay, dapat. Oh! Waktu aku nak apa tu? Tag league. Dia bagi aku tag OVR. Waktu aku nak tag OVR, dia bagi aku tag league. Apa masalah EA? Apa salah aku buat? Allah, senang ni. Botol betul lah. Aku confirm menang. Confirm menang ni. Takkanlah tak menang. Kalau tak menang, tak tahulah nak cakap. Aku memang player paling teruk lah kalau aku tak menang. Dengan aku nak test Grimaldo ni boleh buat apa. Lah. Okey lah team dia. Okay. Oh, dia boleh buat semua skill. Rainbow flick, skill depan. Skill ni, pusing-pusing. Skill belakang, pergi depan. Skill ni. Wow, okay, fine. Tadi aku saja je. Mantap. Dapat kat Grimaldo tu dribble. Alah. Ingatkan dia flick cantik. Tak apalah, dimaafkan sebab dia defender, okay? Ingat senang ke nak jadi defender buat benda-benda macam tu? Kalau jadi Neymar senang kan kot. Sebab dia yang buat skill tu. Dia yang cipta. Allah, aku tak nak dia gol. Kau apa? Macam mana? Powernya. Woi, menyesal aku cakap lebih-lebih weh. Okay, fokus. Jangan test pakai Grimaldo. Dia memang dicipta untuk defend dah, senang. Leonard Trossard. Yaza. Maradona. Gol. Siapa yang akan jadi calon hat-trick untuk hari ini? Bukan hari ini, match ini. Harry Kane. Kane. Goal, Harry Kane. The England boss. Tapi cuma Harry Kane tu dia underrated sebab dia main kat kelab lemah. Dia main kat Tottenham, lepas tu dia underrated. Padahal power weh, power tu dia. Alah, John Neves. Hackney, Messi, Palmer. Dan aku pause dulu sampai habis match baru aku tu sebab nanti takut lama sangat. Ankara Ramirez. Gol. Sampai situ je, aku rasa sampai situ saja video kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe. Bye.